my channel. So hari ni aku nak bawa korang jalan-jalan dekat Danang. Cuma specialnya kali ni trip aku disponsor oleh AIA. Sebab tahun lepas ada rezeki kan, capai target, capai KPI. Jadi company bawa kita jalan-jalan lah. Jom kita tengok apa je yang ada dekat Danang dan macam mana special treatment AIA dekat ejen-ejen dia. Let's go! Sesampai je korang dekat airport, korang akan disambut dengan tour guide daripada travel agency yang AIA pilih untuk handle trip kami ni. Baru sampai je airport, macam-macam souvenir yang kami dah dapat daripada AIA. Dan kalau korang nampak ni, ini adalah kit di mana dalam toolkit ni macam-macam kita orang dapat preparation untuk ke Danang. It's for you from AIA. For you. From AIA to you. Wow, thank you. Apa AIA bagi sebagai cenderia hati? Wow, this is Vietnamese. From AIA to you. Wow, nampak sedap. Wow, sama ni kita nampak benda ni kecil je kan? Kita boleh try lah. Ada kipas kipas Vietnam. Mana buka dah ni? And the last one is coconut cracker. Right, welcome to Danang, Xin Chao. So now we will be proceed to lunch. I think everyone of you already start to no energy low a bit. Alhamdulillah dapat allowance untuk makan tengah hari. Bukan makan tengah hari dah, makan tengah hari dan juga malam dekat Hoi An and lunch on departure day. Oh, Alhamdulillah. Thank you AIA. Thank you Allah. Thank you so much. Bukan saja trip ni je dah disponsor sepenuhnya, malah setiap daripada qualifiers akan dapat cash 500,000 dong untuk diorang gunakan ketika berada di Vietnam. Yang seronoknya bila kita join trip-trip AIA ni kan, dekat sini kita akan jumpa ramai qualifiers yang memang perform dekat agensi masing-masing, dan di sinilah tempat di mana kami berjumpa dan beramah mesra. Alright, so sekarang ni kita dah makan, dah kenyang. Kita nak pergi tengok hotel pula. Kita tengok hotel ni macam mana AIA sediakan untuk qualifiers. Let's go! Malam ni ada dinner. So, tema kita orang untuk dinner malam ni adalah back to school. Aku tak ada idea macam mana aku nak nampak macam aku ni balik ke sekolah. Lalas aku pakai apa saja yang ada dan ditemani dengan perfume Sauvage ni. Aku menjadi seorang pensyarah yang berdedikasi. Sekolah ada pensyarah ke? Lantak lah. Janji aku pakai macam pergi sekolah. Alright, so malam ni kita akan ada dinner tau. Tapi tema kita adalah back to school. So masing-masing dekat sini pakai baju zaman-zaman sekolah dulu. Ada yang pakai baju sekolah kebangsaan, ada yang pakai baju sekolah swasta, sekolah daripada Jepun pun ada.
I will remember you. Bila pintu dewan ballroom dibuka, kita orang terus masuk dan cari tempat duduk, dan yang bestnya tempat duduk kita orang paling depan sekali. Dan malam ni bukan saja ada dinner, kita juga kena buat persembahan Battle of the Band. Ada 5 grup, dan daripada 5 grup ni, siapa yang akan jadi top Battle of the Band? Masing-masing grup memang all out gila malam tu. Lepas tu kita ada main game teka bunyi tau. Kau dengar lah budak Vietnam ni nyanyi. Macam mana kita nak teka bunyi dia? Tapi nasib baik dalam diri aku ada darah seni yang mengalir. Aku dapat teka lagu yang dinyanyi tu adalah Kau Ilhamku Mambai. Then right after that, we will proceed to the second lucky draw, the top 3. Okay, so please do not go away because this is the most important for the first 10%. So let's see who will be the first person who's gonna get. Make some noise. Battle of the Band, kita orang menang. Battle of the Band ni bukan sekadar menang tau. Bila kau menang, kau dapat RM500. Tak kesenyum? Aku memang furas betul dengan cabutan bertuah ni. Nama aku tu untuk dapatkan yang RM600 ni satu je. Tapi bukan rezeki. Alright, so hari ni hari kedua kita berada kat Danang. Kita nak pergi jalan-jalan pusing sekitar Danang. Tengok culture dia macam mana. Jom.
Morning. Oh, okay. Apa yang ada? Halal food. Wow. Ada nasi lemak. Lasagna ke ni? Cek kuah kacang je. So pagi ni kita nak naik motor pusing-pusing dekat Danang. Kita akan naik motor tapi bukan kita yang bawa lah. Kita ada rider daripada Vietnam tu sendiri. Alright. Korang boleh tengok dekat belakang tu. Belakang tu kan. Diorang ada kat belakang. So let's go pusing-pusing Vietnam Danang. Helmet pun orang pakaikan ke? Saya besar kepala. Dragon Bridge. Kita lanjutkan perjalanan kita ke kedai kopi yang berada dekat Danang ni. Kalau korang tanya aku yang bukan pecinta kopi ni, sama ada kopi kat kedai ni sedap ataupun tidak, aku kata aku boleh minum. Tapi untuk soalan tu diajukan dekat aku rasa tak valid sebab aku bukan pecinta kopi. Okay, so what do you have today? Recommend. Yeah, what? Yeah, I recommend you coconut. Oh, okay. Yeah, this coconut instant. Coconut instant. Yeah, this cappuccino coconut. Okay. You only pour hot water and you have cappuccino coconut at home. Oh, okay. Yeah, and one bot you will have 10 bag. The same you have 10 cup. Okay. Dia ada 10 sachet.
Yeah. Okay, can I have it? Yeah, I One. want this one. If you buy 3, Okay. if you buy 3 balls, I get you 1 glass cup free. Oh, okay. Yeah, and glass cup price is How much is this? 100,000 dong. But 100 if buy this 3, one? I free for you. So 100,000, 3 is 300. No. This one how much? 130 130. for one spot. One Okay. box. And your glass cup is 100,000. Oh, If you okay. buy 3, I free for you. Okay, then give me one And coconut. buy 5, I get you 1 free. Okay. 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 This one is coconut drink, coconut coffee. Coconut Okay. coffee. Yes, it's that. Ini adalah instant Yeah, coconut free. coconut coffee. Rasa dia memang rasa kelapa, tapi pada masa sama rasa kopi lah. Untuk orang yang tak suka kopi, aku rasa boleh minum kot. Dan yang ini pula, ini adalah cappuccino apa tadi? Sorry, bukan cappuccino. Yang ini adalah milk coffee. Yes, ini adalah milk coffee. Milk coffee dia sedap juga. So aku ambil dua kot. Korang kalau datang Danang, korang datang kedai ni. Dekat Danang ni aku banyak tengok orang jual produk berasaskan kelapa. Aku tak tahulah siapa ada kelapa kat sini senang dapat ke apa kan. So banyak betul barang berasaskan kelapa. Untuk orang yang suka kopi mungkin dia akan suka kot, tapi aku bukan pecinta kopi kan. Ni kalau bawa adik ipar aku, wife aku, abang ipar aku, bapak mentua aku, dia suka kot. Aku tak. Coffee is not my type. It's not my type lah. Coffee is not my thing. Beli apa ni? Beli apa? Tanya kita awak beli apa? Ini apa ni dalam ni? Oh, kopi. Berapa kerugian berlaku? Murah lah. Murah? All of this dalam 100. 100 ribu dia lah. Alright. Okay, bye-bye. Okay. Smart. You got it? It's okay? Okay. Bye-bye, you. See you later. Key in this area here about 1 month. Country, beautiful land, beautiful. Okay, everyone, where are we going right now? Go for lunch. Okay, bye-bye. Jalan dia sangat kecil ya. Nampak muat satu kereta sahaja ya. Dalam kamera A50 tu dia kena dah lagi awak. Ini sebab tu dia kata kena naik kereta. Nasib baik ada bagi kan. Kampung kat Terengganu ni. Tasik, pantai kan. Terengganu maju lagi. Mana nak makan. Betul ke ni? Ni bukan pemerdagangan manusia ke apa, bukan Bukan ada logo depan, ada bendera dia So, which one is the way? This one? Oh, okay. Alright. Pergi kampung lah Ya. Ini Hulu Langat. Kampung Vietnam yang cantik.
ada Wah, Masya Allah. 哎，跟他说叫什么了？跟他说叫什么？不要讲啊，我不敢讲啊，你讲啊。跟越南人讲，越南妹讲的。他讲什么？没有，悄悄妹，悄悄话。Em 什么？M 呀，M 呀。 What drink is this? Yeah, passion fruit with me together. Oh, passion fruit. Okay, hi. It's something like tartar sauce. Something like that. They mix with the honey. Yeah. Very Let's do it. Okay, dalam ni ada nangka Toilet sini, sini. Ada jackfruit. Pergi toilet. Dia punya apa decoration plate dia sangat cantik. Okay. Itu wanita. Tapi bukan itu yang penting, kita nak tahu rasa dia cantik tak cantik. Be fried eggplant. Sedap. Ini fish tahu kan, betul kan? Tak salah kan? Oh sorry, yang makan. Masam dan sangat manis. Masam dan sangat manis. Oh, okay. Ini fruit juice. Yang dia kata tadi passion fruit. Yes, mix. It's a mix. Macam rasa sugus. Ini ice tea. Sugus kan? Gula-gula sugus. Lama tak rasa sugus. Can I just have ice? A plain water. Oh, no ice. No ice. Ice. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Boleh kan? Jemput. Okay, boleh. Okay. What's this jackfruit, right? It is actually got jackfruit, got prawn. Ini leaf. Yeah. Jackfruit nangka eh? Yes, correct. I don't. Bismillah. Tak tahu apa benda ni. Okay, sebelum kita masuk Instagram kan tu. Social media kan. Tapi sebabkan kita makan macam apa? Macam style dia plating dia semua cantik, jadi kita rasa dia jadi sedap. Kan? Dia mata makan tu. Okay, let's try one by one. Aku tak soft. This is what again? This is what? Ui. Jadi popang pula. Macam mana rasa? Dia ada soft pink. Soft pink ni tadi dia kata macam apa? Tartar dia. Kata macam sos. Kata. Ya. Apa telur pula? Sos putih ni, sos pink ni dia macam mayonis lah. Yeah. Makan-makan ya. Very nice today. Thank you so much Anson. Thank you. You makan dulu tak apa. Makan Anson. You makan answer? Boleh lah. Saya nak makan ke? Dia tak So seterusnya ini. Dia pintu. Rose dumpling with lotus seed. Rose dumpling with lotus seed. Sambil bau pun dah kenyang kan? Dan ini dia pakai macam makan dia macam makan macam pizza. Pizza? Dia macam pakai sos pizza. Tak, asal macam semalam tu. Ha? Tepung pisang. Tepung juga. Yang apa atas meja semalam tu eh. Yang semalam tak apa. Duduk. Ya. Seterusnya ni apa ni? Ni. Dia sambil makan sambil Yang benda ni macam popiah tapi Sedap. luar dia pakai crunchy. Duduk. Duduk. Tak apa. Duduk. Yunnan. Yang mana? Ni rupa dia macam dimsum. pizza. Ni dalam dia ada jackfruit.
teh tiger lah. Naik. Dessert. Ini jangan. Ui, banget. Raja, apa yang awak rasa best tentang trip kali ni? Trip AIA ni first time saya join and memang super lah. So awak rasa makan, tempat tinggal semua best tak? Betul. Makan 5 star, hotel 5 star. Okay, Semua 5 star. cantik. Boleh tak awak cakap AIA the best? AIA is the best. What happened in Vietnam, stay in? Yes, Vietnam. Okay, baik. What do you think about this trip? Very good. So can you explain, elaborate more? Wow, you can enjoy, you can go to the beach, Yeah. you can have a party, and then later we're going to go to the historical place. Oh, okay. And then what about the massage? Massage. Yeah. Massage, I going tonight. Okay. With this guy. Wow. Okay. Have fun. Let's go. Let's go. Guys. Hujan ni. Macam mana ni? Kita naik pagi hujan Mandi. Hujan membasahi bumi Danang. So, nak tak nak kita terpaksa reda juga untuk aktiviti seterusnya, iaitu mewarnai topi jerami. Okay, so sekarang ni kita nak pergi buat topi Vietnam. Topi Vietnam, macam mana topi Vietnam? Yang macam pakai kain jerami tu kot. Kain tapi jerami tu lah. Jadi jom, macam mana cara nak buat dia, kita belajar hari ni. Let's go. Kota ni dia ada free and easy. Ini adalah Hoi An map. So kat mana kita orang nak pergi boleh follow lah kat sini. Ada market, lepas tu ada old house, ada Japanese bridge, lepas tu ada boat ride and lantern release. Malam ni kita boleh tengok. And ada Dao Tien restaurant. And sit down first. So hari ni kita akan colour benda ni. So hari ni kita kena melukis ataupun kena colour kan topi jerami ni mengikut gambar yang diberikan. Okay, contoh gambar dia. Begitulah. Alright, ini colour yang diberikan. Ada putih, kuning, merah, biru dan hitam. Ini adalah dia punya brush. Inilah gambar. Okay Raja, ni mungkin adakah hasil yang kau akan buat akan sebiji macam ni ataupun lain Raja? Lagi mantap lah. Lagi mantap Raja, betul Memang lah. Okay, mantap. Okay, baik. Okay, so kalau untuk melukis ni, benda paling penting sekali kita kena adalah dia punya base, betul? Wah, memang ada mata tak? I'm still thinking. No idea. I'm still thinking. Betul kalau kau biar nak benda macam ni? Betul lah. Orang suruh ikut gambar yang diberikan, lukis pokok bunga tu. Aku sebabkan tak reti, lalu aku lukis je bendera Malaysia dengan bendera Vietnam. Okay kau Raja. 1 minute. Oh, lawa lah, siul lah. Berseni babe. Okay, semua boleh tunjuk hasil korang tak? Okay, Raja punya. Okay, seterusnya kita pusing sikit. Okay, seterusnya pusing sikit. Wish, ini paling menang ni, boleh menang ni. Okay, tengok. Wow. Okay, feel free to take some photo with your own masterpiece. Yeah, who knows? Aku jumpa geng AIA Madinah yang lain. Apa dia buat kat sini? Apa khabar? Apa kalian buat dekat sini? Ambil chop ke? Ambil Tak. Apa tu? Tengok. Yang tempel dekat magnet dekat. Oh, dia fresh magnet tapi topi. So dekat sini lebih kurang macam pasar malam macam tu, tapi dia jual barang-barang souvenir lah. So kalau memang orang yang mencari souvenir, sesuai lah datang sini. So korang semua dah dapat barang-barangnya ya? Dah. Okay, apa tu kak? Beli apanya tu? Alas cawan. Kita akan letak bekas cawan Oh nice. yang dekat suami boti.
Oi. Macam-macam souvenir kau boleh dapat dekat sini. Action figure pun ada. Tapi yang paling best yang aku rasa macam boleh buat benda ni. Korang tengok macam mana pakcik ni kait ikan dengan burung gunakan daun kelapa je. Jauh lagi. Memang sangat ramai orang hari ni Diorang ni semua nak pergi tengok Lantern. Ada Lantern Festival kot. So termasuklah kita orang tengah menuju ke sana. Ada AIA tu. Alright. 5%, okay? Tunjukkan apa kita ada Raja. Tolong explain sikit apa kat tangan kau tu. Yang ni aku tak tahu. Itu lantern. Ada lantern. Itulah macam makan Maggi. Ini merupakan salah satu budaya orang Vietnam, especially yang tinggal dekat kawasan Da Nang inilah. Walaupun bagi aku tak berapa setuju dengan membuang kertas di atas sungai. Bagi aku itu adalah water pollution. Tapi ialah setiap culture, setiap adat itu berbeza. Kita kena hormat dan juga respect culture mereka. Dekat sini banyak barang-barang yang korang boleh bawa balik dekat Malaysia. Especially kalau korang nak makan gula-gula ni ke kan. Tapi kena make sure dia halal lah. Okay. Kemudian dia ada juga souvenir. So hari ni aku nak pergi cari souvenir dekat atas sana tu. Aku nak cari baju-baju untuk pekerja dekat kebun dan juga kawan-kawan. So let's go. Dekat sini kedai ni aku beli baju Vietnam untuk budak-budak. I love you. Thank you. I love Malaysia. I love Malaysia. My first best price. Setter. Okay. Oh, 500. So if Malaysian people come here, we get discount, right? Okay. Okay. I love Malaysia. I love Malaysia. Itu aja daripada tadi dia cakap. Baju ni kita beli tadi 6 lai dapat 300,000 dong. Dapat 300,000 dong. Oh my god. One pack là 210,000. Only one. But the packing là last one. Apa cakap ini famous kan? Have you seen that? You can try this one. So good. You can try this. Halal? Yes, halal. Halal. Like you remember that? Rasa coklat ni dia halal tau. Kalau korang datang Danang, korang boleh try beli. Tengok dekat dalam ni. So coklat dia sangat cair. So orang yang suka coklat memang suka. Indahnya hidup kat dunia ni macam-macam culture kita tengok. Kalau korang datang Vietnam mana yang belum pernah datang Vietnam, korang akan nampak culture dia orang menjual macam mana. Dia akan bagi kau rasa taster apa semua sampailah kau puas hati. Tapi kalau kau tak beli memang kau kena maki. Aku duduk dekat kedai ni saja. Aku rasa dah lebih 10 coklat dah dia bagi aku makan. Naik kenyang dah perut dah. Jadi aku suruh manager beli. Kita ejen biasa kita tak beli. Manager dia banyak duit, biar manager beli. Kita cuma tumpang dia punya rezeki je.
Tamalah sudah trip life advisor kami di Da Nang, Vietnam untuk 3 hari 2 malam ini. Sangat seronok. Kalau korang dekat luar sana adalah ejen, tolonglah hustle lebih untuk dapatkan trip-trip daripada AIA. Serius, kami yang pergi ni pun sangat-sangat puas hati. InsyaAllah ada masa kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum.